Okay, kita check in dekat Hotel Sri Rembau. Dia hotel Oyo Shop Lodge je. Tapi selesa, dekat dengan tempat makan, dekat dengan food truck, dekat dengan SDS. Belakangnya ada KK Mart, ada ATM. Okay, just nice. Okay, kejap gambar-gambar Kita pergi main-main dekat sini, dekat sebelah Wet World. Pedas. Kali kedua datang. Belok kiri. Kemudian destinasi anda akan berada di sebelah kiri. Esok pagi kita mandi air kolam air panas. Kita tak payah mandi kat bilik air yang. Kita terus mandi kolam air panas. Tu kita pergi playground sebelah. Actually 24 jam tau buka yang ni apa tu, hot spring ni. Kalau malam ni nak pergi mandi boleh tak? Tak nak. Mami main. Okey, jom. Nak main Mami? Jom. Nak main. Di mana sini? Kita dah masuk. Tiket dewasa berapa tadi? Total 2 dewasa dengan 1 kanak-kanak. Wow, ada macam mini roller coaster lah. Ni playground terbesar lah dekat area Pedas. Dalam tempat makan. Dia unlimited time. Kita main kat sini stay sampai tutup. Selagi tak tutup kita tak balik. Dekat Pasir Biru. Tak lompat-lompat. Tu kakak dah lompat dulu. Yang tu baru nak cuba-cuba. Ni ada tempat lompat. Adik! Masya Allah. Ni budak ni tak ada perasaan takut ni. 2, 3. Oh. Tu dah turun dah. Boleh pun. Okey. Kita nak turun Gelongsor. Dengan Ena. Takutlah. Kau rakam lah. Okey. 1, 2. Baik. Pegang anak. Pegang anak. Dia slow je. Slow tak apa. Yang kau pun boleh turun lah ya. Ada orang. Boleh. Kejap. Dia slow. Slow tak apa. Cream kat playground. Si kakak tak tahu mana dah. Kakak dah berjalan. Ni kita makan dekat sini lah. Di tempat pot bapak-bapak rehat. Anak-anak main. Ada macam kafe. Tapi banyak menu dah habis. Tinggal spaghetti je. Dulu suka ada steamboat. Wah, kakak. 5 orang paling pantang dapat tangga. Dekat sini inilah tinggi. Dia boleh panjat sepuasnya dengan kawalan mami. Permainan Gelongsor kat sini favourite dia tangga. Tu atlet negara. Budak 4 tahun tahu. Cepat go. Okey, situ rock climbing, ni naik tangga. Dua-dua atlet. Ni naik tangga. Tu rock climbing. Maira baik-baik. Tajam. Naik. Dia naik balik. Anak nombor 2 naik tangga, anak nombor 1 rock climbing. Nombor 4 tahun rock climbing. Yeah, good. Pandai.
longsor dengan Ena. Dadah. One. Daddy turun ada tersangkut. Tersangkut-sangkut di skala 6. Apa hal kau terlentang kat atas sungai? Aku tak sempat rakam. Malam bulan di pagar bintang, makin indah itu bulan. Kakak dia tak tahu mana dah. Oh, kakak baru turun. Okay, good. Ni ada jaring je, ha. Nampak orang tengah makan. Laki bini lepak. Tak suka nampak budak-budak lompat. Mana budak? Tadi budak dah. Tadi masa aku baring ramai yang melompat atas ni. Tu. Ni nampak budak lompat. Lepak sini. Penat ikut anak tawaf. Satu timpak ni, ha. Ada budak dah mengantuk. Sangat-sangat mengantuk. Dia dah terdampur macam penyu kat sini dah. Dia dah baring terdampur atas pasir ni, ha. Dah tawaf dekat satu timpak ni 4 kali aku pusing ikut dia seorang. Lala dia dah mengantuk. Sekarang pukul 9.30. Timpak tak tutup-tutup lagi. Lala dia jadi macam ni, ha. Dah terdampur macam penyu ni, ha. Ya, macam penyu nak bertelur ni. Nampak ni? Penyu nak bertelur.